anda mencari tanah lot banglo di daerah Melaka Tengah, Melaka, tengok video ni. Hai, Assalamualaikum. Saya Ash dari DP2U. Kami bantu anda menjual dan membeli hartanah impian anda. Hari ini Ash berada di Kampung Pengkalan Jaja, Mukim Alai, daerah Melaka Tengah, Melaka. Di mana di sini Ash ada 2 lot tanah banglo untuk dijual. Kedua-dua lot tanah banglo ini telah pun mempunyai geran individunya yang tersendiri, berstatus hak milik kekal, freehold. Namun pembeli yang berminat hanya boleh membeli sekiranya anda berketurunan Melayu, kerana kedua-dua lot tanah ini adalah berstatus MCL. Jom kita lihat tanah. Okey, ini adalah kedua-dua lot tanah tersebut. Lot tanah pertama yang ingin dijual dan lot tanah kedua yang ingin dijual. Okey, untuk ukuran lot tanah pertama dan lot tanah kedua sama sahaja. Kedua-duanya berbentuk segi 4 tepat dan juga keluasan juga yang sama. Jom kita lihat ukuran. Bagi lot yang pertama dan juga lot kedua sama saja ukuran. Okey, dari sini bukaan tanah lebar adalah selebar 20 meter dan juga dari sini ke belakang panjang tanah ni adalah sepanjang 30 meter. 20 kali 30 lebih kurang menjadikan keseluruhan kawasan tanah ni adalah seluas 644 meter persegi bersamaan dengan 6,932 kaki persegi bagi setiap satu lot. Okey, berkenaan dengan harga owner ingin menjual setiap satu lot dengan harga ringgit Malaysia RM160,000 sahaja. Namun bayaran hanya boleh dibuat secara tunai sahaja dengan bayaran deposit untuk lot tanah ni sebanyak 10%, iaitu 10% sahaja. Okey, sekiranya anda mencari tanah lot banglo di kawasan daerah Melaka Tengah ini, tanah ini adalah tanah yang sangat strategik kerana tanah ini jarak dengan pekan yang terdekat, iaitu pekan Teluk Mas, untuk anda ke masjid, untuk anda ke sekolah menengah, sekolah rendah, sangatlah dekat, hanya mengambil masa 5 minit sahaja. Dan untuk ke Bandar Melaka, untuk ke Bandar Hilir, untuk ke Jongke Walk, untuk ke Dataran Pahlawan, untuk ke Mahkota Parade, hanya mengambil masa 15 minit sahaja. Dan sekiranya anda merupakan penggemar coconut shake alai, hanya 3 minit dari sini sahaja. Hari-hari boleh makan coconut shake. Okey, jadi tanah ni cantik, owner dah siap tambak. Anda boleh terus siap bina banglo kediaman anda, ataupun sekiranya anda berminat untuk menjalankan aktiviti perniagaan homestay, anda boleh terus bina homestay anda, kerana di kawasan Alai ni dan juga di kawasan Umbai, di kawasan Teluk Mas, di kawasan Crystal Bay adalah kawasan medan ikan bakar yang berada di tepi pantai, dan ianya sangatlah ramai pengunjung dan pelancong daripada bandar yang datang ke sini, terutamanya pada musim cuti sekolah dan pada musim mereka membuat aktiviti family gathering dan sebagainya. Jadi jangan terlepas peluang untuk anda memiliki kedua-dua lot tanah ini. Hubungi Ash sekarang, dan sekiranya anda ingin mencari hartanah impian anda yang lain, hubungi Ash sekarang. Bye bye.